Apa beza Alphard Z AGH40 dan Honda Odyssey Absolute EX? Sini nanti tunjuk. Untuk performance dia, Honda Odyssey pakai enjin 2.4. Alphard Z pakai enjin 2.5. 0 ke 100 Odyssey pula dalam 9.2 saat. 0 ke 100 Alphard pula 10 saat. Memang kalah lah kereta peti ais kalau anti guna Odyssey untuk drag race. Sebab inilah hidup bangsa H. Tapi kalau untuk saiz, mestilah Alphard yang menang. Terang-terang dia lagi lebar, tinggi dan panjang. Dalam dia pula, of course, dua-dua ada 7-seater. Untuk Alphard, dia pakai full leather. Honda Odyssey pakai fabric seat. Dua-dua ada seat recliner. Tapi kereta peti ais lah lagi best. Tengok, ada pilot seat kot. Kereta bangsa H ni memang nampak lagi clean. Sebab, satu, tengok trim dia. Memang basic dan clean. Tapi kereta peti ais, of course lah ada vibe megah holding. Tengok space dia memang luas. Tapi Toyota Alphard lagi luas berbanding Odyssey. Kereta peti ais ada lampu tom yum. Kereta bangsa H tak ada. Dua-dua ada infotainment dekat depan. Kereta peti ais infotainment dia lagi besar. Toyota Alphard ada infotainment depan dan belakang. Tapi tengok ni, aircon van Odyssey lagi besar berbanding kereta peti ais. Kereta peti ais apa macam ni? Nak bandingkan kompartmen, Alphard ada 16 kompartmen. Honda Odyssey ada 12 kompartmen. Dan bila lipat kerusi belakang, terus jadi flat. Kerusi belakang Alphard pula kurang kemas sebab kena lipat tepi. Honda Odyssey tak ada button. Alphard ada button untuk buka boot dekat tepi. Harga? Toyota Alphard RM283,000 je. Honda Odyssey RM164,000 je. Beza RM119,000. Jadi, korang nak yang mana? Kereta peti ais ke? Kereta bangsa H? Sini Aunty pilihkan. Dekat Prime Wheel, Subang Jaya.